perlu aku ragui, sucinya cinta yang kau beri. Tak saling kasih mengasihi dengan setulus hati. Ayah ibu merastui, menyarum cinta. Lu awet kilik bina gimana? Monano nasi dapur ayo tunggu atas pagar. Aku merantau duduk di negeri orang, beratur batu dari kampung aku. Hening aku kerja memang dok setepak, hidup pindah ganda macam orang nomak. Nak cari kedai hok ada masakan kampung, tapi payah sungguh makanan segera hok timbung. Ni aku malah duduk bandar besar, kalau sesak musim ketan tak tahu pala ekor. Nak balik kampung, nak balik kampung olenin juga. Aku nak makan nasi dengan kuah singgang, lauk ikan air dok pun ikan selayang. Tumbuk sambal belacang makan ngaulang raja, ngetak bibe-bibe kalau budu ada. Kepih kacang botol suap sekali ikan, makan selu-selu tambuh lekat tulang. Kalau ada cuti pakak balik kampung lawe, balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Teringat dulu-dulu pelakon pauh dengan kayu, sebab kebun. Sekarang kita dekat Pulau Redang. Sekarang dah sampai. On the way nak pergi letak barang dulu. Nak makan barang. Nano learning aku jadi orang. Nak balik kampung, nak balik kampung learning juga. Aku nak makan nasi dengan kuah singgang, lauk ikan air dok pun ikan selayang. Tumbuk sambal belacang makan ngaulang raja, ngetak bibe-bibe kalau budu ada. Kepih kacang botol suap sekali ikan, makan selu-selu tambuh lekat tulang. Kalau ada cuti pakak balik kampung lawe. Sekarang kita on the way lagi makan dulu. Kan, lepas tu Lepas tu baru kita kumpul buat aktiviti selanjutnya. let's go. Sekarang kita dekat Redang Mutiara. Tengah nunggu makanan, makanan tak sampai lagi. Ni tengah lepak-lepak. So pihak management baru je sorting barang kita orang tu baru alihkan. So now kita akan pergi dekat Devon makan lah untuk makan. So kat sini I think kita ambil package kot. So apa-apa stay tune lah. Assalamualaikum guys. So baru lepas makan and kita baru dapat bilik. Bilik tak besar pun bilik ni, just 4 orang I think. Yeah. And kita orang dapat side view pantai terus. Yeah. So quite comfy lah juga. Kita bercuti kan, bercuti takkan nak duduk bilik kan. Kita duduk lah bye. Kita buat aktiviti-aktiviti. Just bilik ni untuk tidur je. And aku rasa tidur tu pun tak proper lah kalau pergi bercuti. So apa aktiviti seterusnya? Stay tune bro. Stay tune bro. Stay tune. So lepas rehat, lepas solat apa semua tu, kita orang dengan beg ni
ready for next activity lah, which is drop point yang pertama, snorkeling. BFD dah pakai, semua dah ready, couple pun dah sampai. Let's go. Sekarang pukul 5.43. As you can see, hujan ribut melanda Pulau Redang. It's quite fun, sejuk sebenarnya sebab aku duduk bawah gazebo. Juga dah basah, so I don't mind to be basah again. Tapi ini bukan macam basah lanjut terus, it's just basah renje-renje. So fun juga sebenarnya, rehat-rehat bawah ni with this cuaca. I like it. Okay, day 2. Hari ni kita akan pergi Taman Negara, Taman Air. Entah. Kita akan tengok coral lah, which is a better coral than yesterday. Let's go. Let's go. Kita kan tak abang, kita tengok penyu telur, kita tengok